Assalamualaikum, selamat sejahtera, Tajahau dan juga Vanakkam kepada semua geng bayang yang hadir menonton Shadows Channel pada hari ini. Seperti biasa, Shadows harap geng bayang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alhamdulillah sekali lagi kita dipertemukan di mana Shadows akan berkongsikan pengalaman seram yang terjadi kepada individu yang kurang bernasib baik. Semestinya, geng bayang semua tertanya-tanya, apa hal tiba-tiba bakal lilin? Blackout ke? Tak. Sebab lilin ni ada kena-mengena dengan kisah yang bakal Shadows kongsikan pada hari ini. Kisah berkenaan dengan hantu lilin. Dikatakan pernah famous ataupun viral lah suatu ketika dahulu dalam lebih kurang tahun 1995 macam tu di area Johor berkenaan dengan hantu lilin ni. Tapi disangkakan mungkin di area Johor saja. Tapi rupa-rupanya bila Shadows carikan lagi cerita, banyak lagi tempat-tempat ataupun individu yang terkena gangguan daripada hantu lilin ni. So kalau sekiranya geng bayi semua nak tahu pengalaman apa yang telah dialami oleh mereka ni, Shadows pun tak nak buang masa lagi. So jom kita pendengarkan 3 pengalaman seram berkenaan dengan hantu lilin. Tapi sebelum tu, seperti biasa, jangan lupa like, share dan juga subscribe ke channel sebagai tanda sokongan korang kepada Shadows. So tanpa membuang masa, jom kita layan intro dulu. Piup. So kisah yang pertama ni merupakan pengalaman yang dia alami oleh Farid yang merupakan seorang penghantar makanan sambilan di area Taiping. Kejadian yang berlaku kepada Farid terjadi di kawasan Simpang dan Farid cukup kenal dengan kawasan tu sebab ialah budak Taiping, tipulah banyak jalan yang dia tak tahu. Semestinya dia tahu laluan-laluan dekat area situ. So malam tu seperti malam yang biasa, Farid akan sentiasa mendapat pesanan makanan pada waktu malam. Dan pada malam tu jugalah dia kena hantar makanan dekat satu kawasan perumahan di area Simpang. Dan kawasan perumahan tu si Farid ni kena melalui tapak perkuburan Islam. So Farid fikirkan, biasalah nak hantar makanan, tak ada apa-apa nak dirisaukan. Yalah nak lalu kubur pun kubur je pun. Bukan nak kata ini satu benda yang baru bagi si Farid ni. So Farid pun menerima pesanan tu dan memulakan perjalanan untuk menghantar makanan tu. So sepanjang melalui kawasan Simpang, selalunya Farid akan rasa macam biasa, tak ada rasa benda-benda yang aneh. Tapi entah kenapa pada malam tu, semasa melalui jalan Simpang, Farid rasa seperti ada benda yang tidak kena. Suasana dekat kawasan ataupun laluan Simpang tu agak sunyi dan gelap. Selalu adalah lampu-lampu jalan ke apa ke untuk menerangi jalan. Tapi pada malam tu memang suasana gelap, hanya lampu motor Farid yang menerangi jalan. So Farid pun menunggang motornya seperti biasa. Tapi apa yang dia perasan, pokok-pokok di sepanjang laluan ataupun tepi jalan Simpang tu, Farid dapat rasakan seperti daun-daunnya bergegar. Macam ada sesuatu yang mengekori ataupun melompat dari pokok ke pokok. Nak kata angin, malam tu tak ada angin sangat. And bunyi pokok ataupun daun yang tiap kali si Farid ni melalui pokok-pokok tu, memang rasa seperti ada sesuatu yang mengekorinya. Namun Farid tolak benda tu ke tepi dan just menunggang seperti biasa. Sampailah apabila Farid sampai dekat satu simpang yang kecil. Farid menunggang macam biasa, and dari satu jarak ni Farid nampak seperti ada cahaya yang malap berada di tengah-tengah jalan. Farid pun berasa pelik, cahaya apa ni? And dia tak nampak macam cahaya motor ke, cahaya lampu suluh. Tidak, nampak macam malap, halus je lampu tu ataupun cahaya tu lah. Sampailah bila Farid berasa macam dekat sikit dengan tempat ataupun cahaya tu, baru Farid rasa, jap, ini lilin ni. Kenapa macam ada lilin berada di tengah jalan di kawasan Simpang? So Farid pun start memelahankan motornya. Dan apabila si Farid ni sampai dekat dengan lilin ataupun cahaya lampu lilin tu, si Farid cuma macam mengelak lah. Tapi apa yang menyeramkan apabila lilin tu mengikut pergerakan dia. Now jarak di antara Farid dan juga lilin ni tak adalah dekat sangat.
boleh kata cukup jauh untuk si Farid yang tak nampak apa-apa pada ketika itu, hanya nampak cahaya lilin tu untuk mengelak lah. Tapi bila si Farid ni cuba mengelak kiri ataupun kanan, cahaya lilin tu mengekori pergerakan si Farid ni. So Farid pun demi keselamatan dia memberhentikan motornya di satu jarak dan menghampiri lilin tersebut. Dan dalam suasana gelap, seperti mana Syarus katakan, kali ni hanya ada cahaya dari motor si Farid dan juga cahaya daripada lilin tu. So Farid menghampiri, dan apabila Farid menghampiri, baru si Farid nampak seperti ada tangan yang menggenggam lilin tersebut. Tangan tu kelihatan pucat dan kelihatan amat mengerikan. Dan perlahan-lahan apabila Farid lagi mendekati, bila dia pandang daripada mana tangan yang memegang lilin tu, dia memandang ke arah atas, dan barulah Farid dapat nampak muka seorang perempuan. Wajahnya pucat, rambutnya menggerbang panjang, matanya hitam, dan wajah wanita tu tersenyum memandang si Farid. Senyuman yang agak mengerikan, dan dengan sekelip mata cahaya lilin tu terpadam. Dan apabila terpadam, suasana menjadi gelap, kedengaran suara mengilai yang begitu kuat. Farid pun cepat-cepat bergegas ke arah motornya. Nasib baiklah ada cahaya lampu motornya, kalau tak settlement gelap. So si Farid ni pun berlari ke arah motornya dan menunggang berpatah balik, tidak mahu melalui jalan yang dia hadap tadi tu. Namun apabila si Farid ni patah balik, seperti mana Syarus katakan, suasana gelap, dia pun pandanglah cermin sisi pandangan belakang. Time itulah Farid dapat nampak yang cahaya lilin tu seolah-olah seperti mengejar si Farid ni. Farid pun memecut dengan selaju yang boleh, sampailah dia tiba di jalan utama. Dan apabila dia sampai ataupun nak keluar daripada jalan simpang kecil tu, Farid terbau seperti bau yang lilin baru terpadam, tapi percampuran macam bau daging. Saya tak dapat nak gambarkan bau ni macam mana, tapi lebih kurang lah. Dan agak aneh bagi si Farid, sebab apa? Dari mana lilin yang dia nampak tadi tu, mustahil untuk bau tu tiba ke lokasi di mana si Farid ni berada, sebab memang agak berjauhan. Farid pun decide untuk tak hantar makanan tu pada malam tu. Dan si Farid tak kisah lantak pi, kalau dapat komplain ke kena buang ke apa, si Farid tak nak alami apa-apa benda yang boleh memudaratkan dirinya. Tapi ini yang benda yang paling aneh berlaku. Pada keesokan paginya, si Farid mendapat panggilan daripada salah satu rakannya, yang di mana si Farid ni kongsi pengalaman dia. Dan katanya laluan di mana si Farid lalu ni penuh dengan penduduk-penduduk kampung tempatan, termasuk polis semua benda. Sebab apa? Di tengah-tengah laluan di mana si Farid ni lalu, ada banyak lilin dekat area situ. Tapi yang anehnya, lilin tu berwarna putih, seperti mana yang korang boleh tengok lilin yang macam ni, warna putih. Tapi lilin putih, tapi bekas lilin yang berada ataupun berkumpul di kawasan tu berwarna hitam. Dan sesiapa yang berada dekat kawasan tu mengatakan yang diorang terbau sesuatu yang teramat busuk, macam bau bangkai macam tu. So end up tempat tu pun dibersihkan, dan ramailah penduduk-penduduk mengatakan kemungkinan besar ini tak lain dan tak bukan adalah gangguan daripada hantu lilin. Sekarang kita berganjak pula ke jiran Taiping. Tiba jiran, iaitu di Kuala Kangsar. Pengalaman yang dialami oleh bekas pelajar di salah satu sekolah di area situ, iaitu Aina. Dan insiden ini terjadi semasa Aina tingkatan 5. Aina tinggal di sebuah asrama, dan dikatakan asrama tu merupakan bangunan yang agak lama tau. Asrama tu pernah digunakan oleh tentera sebagai pusat hospital, dan kemudiannya diubah menjadi, seperti mana saya katakan, asrama untuk pelajar perempuan. So semasa insiden yang menyeramkan ni berlaku kepada si Aina, Aina tinggal bersorangan tau pada malam tu, disebabkan kesemua rakan-rakan si Aina ni telah pulang ke kampung masing-masing. So tinggallah Aina bersorangan. So bagi si Aina, ia bukanlah satu benda yang pertama kali berlaku, tapi pada malam tu sesuatu yang aneh telah terjadi kepada si Aina.
Dalam lebih kurang pukul 2 pagi macam tu, Aina sedang lena di buai mimpi. Tiba-tiba kedengaran bunyi ketukan di bilik asrama si Aina. Aina pun terjaga. Apabila Aina terjaga, disangkakan warden yang sedang melakukan rondaan nak check pelajar-pelajar semua okey ke tidak. Tapi apa yang aneh, ketukan tu bukan sekali dua tau, tapi berterusan. Disebabkan perasaan ingin tahu, Aina pun turun daripada katilnya dan nak mengintailah melalui bawah pintu. Dan apa yang Aina nampak hanyalah macam cahaya berwarna oranye macam tu lah. Tak tahu cahaya apa. Selalunya kalau dikatakan guna lampu suluh sekalipun, mesti cahaya dia bukan macam berwarna oranye ke apalah. Tambah lagi dengan lampu dekat area koridor tu semestinya berwarna putih, tapi suasana dekat kawasan luar tu gelap, which is agak aneh lah. Selalunya ada lampu dan nampak cahaya berwarna oranye saja. Dan apa yang lagi menyeramkan, apabila Aina nampak seperti kaki perempuan yang tak berkasut, tak berselipar apa, berada di depan pintu bilik si Aina. Aina pun dengan beraninya bertanyakan siapa yang berada di luar tu. Dia ada sautan. Aina dah rasa tak sedap hati pada ketika itu. Aina pun berdiri dengan perlahan, membelakangkan diri daripada pintu, dan dia ingat yang pintu tu berkunci. Dan Aina pandang dekat bahagian tingkap sebelah pintu biliknya. Tingkap yang jenis berlipat tu lah. Shadow sumpah sampai hari ni Shadow tak tahu nama tingkap tu dipanggil apa, tapi tingkap berlipat tu lah. Aina dapat nampak seperti ada bayangan wanita memegang sesuatu, dan sesuatu tu mengeluarkan cahaya. So dalam fikiran si Aina, lilin. Semestinya itu adalah lilin yang dipegang oleh wanita tu. Tapi wanita tu bergerak dengan perlahan melepasi kawasan tingkap tu. Dan Aina ni, seperti mana Syarus katakan, dia memang seorang yang ingin tahu. Dia nak tahu siapakah perempuan yang berada di luar tu. Dan sebelum si Aina ni sempat buka pintu, kedengaran seperti tangisan seorang wanita yang halus. So Aina pun berdebar-debar lah. Takut ada, tapi berani nak tahu pun ada. So Aina decide untuk memilih menjadi berani dan membuka pintu dengan perlahan, supaya wanita yang berada di depan dom dia tak perasan yang Aina buka pintu. Apabila Aina membuka pintu dan dia mengintai daripada dalam biliknya, dia dapat nampak dengan jelas belakang wanita tu dia sedang berjalan menuju ke suatu tempat. Aina pun mengekori secara perlahan nak tahu siapakah wanita ni dan kenapa dia memegang lilin. So Aina pun mengekori dengan perlahan sampailah wanita ni masuk ke salah satu bilik yang memang terbuka lah, dan bilik tu memang tak ada orang pun. So Aina pun menjenguk melalui tingkap, dan pada saat itulah Aina dapat nampak wajah perempuan yang berada di depan asramanya. Aina pada ketika itu tak tahu nak menjerit ke, nak menangis ke. Aina seolah-olah kaku, tergamam dengan apa yang dia nampak. Apa yang Aina nampak yang membuat dia kaku pada ketika itu, wanita yang memegang lilin tu berpakaian seperti pakaian jururawat lama dengan topi semua benda tu, memegang lilin, memandang ke arah si Aina dengan wajahnya macam seolah-olah separuh terbakar tau. Dan apabila wanita tu memahati si Aina, wanita tu tersenyum. Senyuman yang agak sinis dan merupakan pandangan yang terakhir yang si Aina ingat. Sebab apa? Selepas tu Aina jatuh pingsan. Pada keesokan harinya, warden terjumpa yang Aina terbaring bukan di luar bilik di mana dia mengintai, tapi di dalam bilik kosong tersebut. Apabila Aina terjaga, dia terkejut sebab dia tahu time yang dia pingsan ke apa, dia bukan berada di dalam bilik tu, dia berada di luar. So Aina pun bertanyakan dengan warden, dengan sesiapa yang berada dekat dalam bilik tu, macam mana dia berada, adakah dia dipindahkan ke dalam bilik tu ke apa. Lalu warden yang berada dekat tempat tu kata tak, diorang memang jumpa Aina berada di dalam bilik kosong tu. Dan diorang pun tanyakan kepada si Aina apa yang dia buat dekat situ. Aina pun berkongsikan apa yang telah berlaku, dan selepas tu pihak sekolah memberitahu kepada semua pelajar yang masih lagi berada dekat asrama tu untuk pulang, sebab katanya ada gangguan daripada makhluk yang dah lama tak menjenguk asrama tersebut. So tak tahulah apa yang dilakukan semasa pelajar ni dihantar pulang, tapi mengikut kisah-kisah ataupun buah mulut lah yang dibawa oleh orang, katanya selepas pengalaman yang berlaku pada si Aina ni, pihak sekolah telah memanggil beberapa ustaz untuk menghalau lah apa-apa gangguan makhluk jin ke apa daripada tempat tu. Sebab katanya lembaga ataupun makhluk
yang si Aina nampak adalah hantu lilin yang pernah famous suatu ketika dahulu, yang sentiasa mengganggu pelajar dekat asrama tu. Tak tahu macam mana dia decide untuk kembalikan dirinya dekat asrama tu, tapi alhamdulillah katanya selepas tu dah tak ada dah penampakan hantu lilin tersebut. Tapi mana tahu, sesiapa yang berada dekat asrama yang dekat area Kuala Kangsar tu mungkin akan ternampak dengan makhluk tu lagi sekali, decide untuk buat comeback ke apa. So berjaga-jagalah, pastikan doa pelindung ni baca, dan janganlah jadi macam si Aina ni cuba mengekori makhluk-makhluk ataupun orang yang kita tak kenal bila nampak daripada dalam bilik. Sebab yelah, Kang end up nampak hantu dah satu hal. So ingat, jangan berani sangat dan juga janganlah takut sangat. Pastikan neutral. Ingat, kita hanya takut pada Allah, dan teruskan berdoa agar sentiasa dilindungi daripada gangguan makhluk-makhluk macam ni. So jom kita ke kisah yang terakhir untuk kali ini. Let's go. Pengalaman seram ni yang berlaku kepada si Rafiq, yang merupakan seorang jurufoto bebas, di mana dia nak ambil gambar dekat satu lokasi di area Bukit Cina, Melaka. So Rafiq ni memang minat lah dengan ambil gambar semua benda tu. So Rafiq mendapat satu assignment, iaitu mengambil gambar light trail tau. So light trail ni kira macam gambar yang korang pernah nampak lah, gambar yang semua pernah nampak, yang macam ada lampu kenderaan yang tu macam ada tarikan ke apa, lebih kurang macam tu lah, seperti dalam gambar ni yang saya tunjukkan sebagai satu contoh. So itulah assignment yang si Rafiq ni harus lakukan. Dan katanya dekat area Bukit Cina tu dapatlah view yang boleh dapat tangkap light trail ni. So Rafiq seperti biasa, dia tak adalah terfikirkan apa-apa, tapi apa yang si Rafiq ni rasa kurang selesa, dia kena pergi dekat area Bukit Cina pada waktu malam, sebab waktu malam sahaja yang memang sesuai untuk ambil gambar light trail. So semasa dalam perjalanan naik bukit tersebut, Rafiq memang rasa tak selesa lah, sebab suasana sunyi, gelap, dan dia berseorangan sahaja di area bukit tu. Takut dengan perkakas yang diambil, ialah takut kena rompak ke apa ke, satu hal man. Sampailah dekat beberapa minit kemudian, Rafiq pun sampai dekat lokasi yang paling sesuai untuk ambil gambar. Dia pun set up lah tripod, pasang lens, set up kamera, semua benda tu lah dilakukan dan menunggu masa yang sesuai untuk mengambil gambar. Sedang si Rafiq ni tengah tengok melalui kameranya, nak mencari lokasi ataupun nak cari angle yang cantik dalam suasana yang gelap. Tiba-tiba si Rafiq terperasan ada satu cahaya tau, dan Farid pun memerhati dalam lebih dekat dengan dalam kamera dia. Dia nak tengok lah dari mana datangnya cahaya ni, dan cahaya ni berdekatan dengan area Bukit Cina tu, dan dikatakan cahaya tu datang dari belakang, macam belakang ataupun tepi lah satu pokok besar yang agak tua situ. So apabila si Rafiq ni cuba zoom, dia dapat nampak dengan jelas seperti macam ada lilin macam tu lah dekat area situ. So Rafiq fikirkan kemungkinan lah orang-orang naik atas ke just bawa lilin ke apa, tapi fikirkan buat apa naik tempat tu bawa lilin, gunalah lampu suluh ke apa kan. Dan Rafiq pun fikir balik, aneh sangat, dekat pukul 10 malam macam tu orang bawa lilin ke tapak perkuburan. Mustahil lah orang nak jalan sekadar lepak-lepak ke apa bawa lilin kan. So fikirkan kemungkinan ada macam apa, percara semayang ke apa ke, saya tak tahulah. Tapi itulah apa yang si Rafiq fikirkan, kemungkinan itu yang bakal berlaku. Dan si Rafiq ni pun zoom dengan lebih dekat. Rafiq dapat nampak bayangan seorang perempuan berpakaian kebaya lama memegang lilin, dalam keadaan menunduk macam tu, tak pandang ke hadapan. Tapi apabila si Rafiq ni kira macam tak pandang kamera, dia cuba pandang dengan mata kasarnya, tak ada cahaya lilin, tak ada penampakan bayangan ke apa, kosong. Tapi bila dipandang melalui kamera, dia dapat nampak kelibat wanita tersebut. So benda tu dah memang pelik dah. Dan si Rafiq ni berulang kali buat benda yang sama. Dia pandang dengan matanya, tak nampak, pandang melalui kamera, dia nampak. Tapi apa yang membuat perbezaan kali ni, bila dia pandang dengan mata kasarnya semula, memang tak ada. Tapi bila dia pandang semula melalui kamera, kali ni perempuan yang memegang lilin tadi tu memandang tepat ke arah si Rafiq. Dan Rafiq ni menggunakan zoom lens. So wajah wanita tu memang rapat lah dengan viewfinder dalam kamera tu, yang membuat si Rafiq ni sampai terduduk akibat
terkejut. Jantung si Rafiq pada ketika itu berdebar dengan begitu kuat sampai dia boleh rasakan ketekak dia tau. Namun si Rafiq beranikan diri. Dia pandang semula ke dalam kamera and dia memang nampak dengan jelas wajah wanita tu. Wajah yang amat mengerikan. So Rafiq pun mengambil gambar. Tapi tiap-tiap kali dia menekan butang untuk ambil gambar, sentiasa error. Seolah-olah kamera tu tak membenarkan Rafiq ni mengambil gambar wanita tu. Namun disebabkan si Rafiq ni menggunakan zoom lens yang agak dekat, Rafiq dapat nampak wanita tu membuka mulutnya dengan begitu luas dan Rafiq dapat dengar suara jeritannya tau. Dan apa yang mengerikan, semua bayangkan, melalui lensa kamera tu, si Rafiq dapat nampak wajah lembaga tu dengan begitu dekat. Tiba-tiba seolah-olah macam berlari laju ke arah si Rafiq. Meremang bulu roma si Rafiq ni. Rafiq tak tunggu lagi, dia terus ambil kamera dia sekali dengan tripod, berlari keluar daripada area Bukit Cina. Sepanjang masa dia berlari tu, dia dapat dengar tapak kaki wanita tu mengejar dia. Sampailah dia tiba dekat simpang di mana dia keluar daripada area Bukit Cina tu, barulah si Rafiq ni berasa lega. Dan orang-orang yang berada dekat kawasan tu semua memerhatikan si Rafiq dalam keadaan pelik. Dan adalah seorang pakcik tua ni tanyakan kepada si Rafiq apa yang berlaku, kenapa nampak termenggah-menggah, kenapa dalam keadaan ketakutan. Rafiq pun memberitahu apa yang terjadi. So pakcik ni cukup baik, bawalah si Rafiq ni pergi minum dekat satu kedai ni kejap. Katanya jangan balik dulu, lepak dulu dalam sejam dua, lepas tu baru balik. So pakcik tu berkongsikan kisah. Katanya tempat tu memang kadang famous ada penampakan wanita berpakaian kebaya memegang lilin. Dan wanita tu suka mengejar orang yang kalau katanya terserempak dengan dia. Tapi kebanyakan kes tak adalah kes-kes macam hilang ke ataupun kes yang memudarat ke apa. Kebanyakan daripada mereka yang alami gangguan tu keesokan harinya jumpa pengsan ataupun dalam keadaan histeria dan macam-macam lagi lah. So selepas mendengar tu, Rafiq tak percaya dengan apa yang dapat tahulah. Sebab ialah niat dia just untuk mengambil gambar bertukar menjadi satu peristiwa yang menyeramkan. Tapi nasib baiklah tak ada apa-apa yang berlaku selepas tu. Tapi Rafiq cuba berfikiran dan mengharapkan yang sepanjang masa dia cuba ambil gambar tu ada macam bahan bukti lah yang dia tertangkap gambar lembaga tu. Tapi seperti mana Shadows katakan, setiap kali si Rafiq ni cuba ambil gambar, dihalang. Seolah-olah macam makhluk tu tak membenarkan si Rafiq ambil gambar. Namun insiden tu tak membuat si Rafiq ni berhenti melakukan kerja dia. Dia still enjoy menjadi juru foto bebas. Tapi pengalaman tu adalah satu pengalaman yang mengingatkan kepada si Rafiq yang sekiranya dia melakukan tugas-tugas ke kawasan yang kosong, sunyi dan mempunyai aura yang lain macam, si Rafiq ni berjaga-jagalah sebab tak nak insiden yang sama berulang seperti mana yang nampak kelibat hantu lilin. So begitulah 3 kisah seram berkenaan dengan hantu lilin ni. So kemungkinan ada di antara geng bayang yang tahu ataupun pernah mengalami apa, korang boleh share di ruangan komen. And Shadows harapkan geng bayang semua terhibur dengan kisah yang Shadows kongsikan. So sekiranya korang semua terhibur, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe ke Shadows Channel sebagai tanda sokongan korang kepada Shadows. So sampai sini adalah kisah kita pada hari ini. Seperti biasa, nama aku Shadows and by the orders of Shadows, stay safe, stay healthy. Sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye game bayang semua. Piu.